علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan dalam masa yang sama menjauhi segala larangannya. Perbanyakkan bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini lagi, apatah lagi di akhirat kelak. Khatib mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam, dan pada pagi ini khatib akan mencarikan khutbah yang bertajuk Berdamai dalam Dakapan Syawal.
Khatib ingin berpesan kepada seluruh umat Islam untuk terus istiqamah memenuhkan masjid bagi mendirikan solat secara berjamaah sebagaimana Ramadan yang lalu. Khatib juga tidak jemu menyelitkan sedikit pesanan untuk kita terus mengenangkan nasib umat Islam di Palestin yang menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis Israel la'natullahi alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemenangan, keamanan dan kebahagiaan di tanah air mereka yang mereka cintai. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Hari Raya Aidilfitri mengingatkan kita tentang nilai kesyukuran di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita. Sepanjang Ramadan, kita telah pun berusaha menahan lapar dan dahaga, menundukkan hawa nafsu serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini dalam bulan Syawal, kita perlu meneruskan amalan kebaikan yang telah pun kita latih selama sebulan. Jadikanlah madrasah Ramadan yang kita lalui sebagai pencetus perubahan diri ke arah yang lebih baik. Teruslah melazimi solat berjamaah di masjid, menghadiri majlis ilmu, bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, kerana ibadah-ibadah ini bukan hanya perlu dilakukan di bulan Ramadan, bahkan sepanjang hayat kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita untuk sentiasa hidup dalam keharmonian dan mengutamakan perpaduan ummah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang dibacakan di awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahawa ayat ini menegaskan hubungan persaudaraan antara sesama Muslim bukan sekadar hubungan sosial, tetapi merupakan ikatan akidah yang perlu dijaga dan dipelihara. Jika terdapat perselisihan ataupun permusuhan antara mereka, wajib bagi umat Islam untuk berusaha mendamaikan pihak yang bertelagah. Seterusnya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut menjadi syarat utama untuk memperoleh rahmat dan kasih sayangnya. Namun, realiti hari ini memperlihatkan perpecahan dalam kalangan umat Islam akibat perbezaan fahaman, politik dan kepentingan peribadi. Sedarlah bahawa perbalahan ini hanyalah melemahkan kekuatan kita dan memberi peluang kepada musuh Islam untuk mengambil kesempatan. Oleh itu, Syawal ini seharusnya menjadi titik tolak kepada usaha kita dalam memperkukuhkan ukhuwah Islamiyah dan mengeratkan hubungan yang mungkin telah terputus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, indahnya Syawal yang menjadi detik manis dalam kembali mempertautkan hubungan antara keluarga, sanak saudara dan sahabat andai. Seluruh ahli keluarga berkumpul merayakan kemenangan dan mempertautkan silaturrahim, manakala sesama umat Islam kembali merapatkan saf ukhuwah. Syawal menjadi pendamai kepada umat Islam, masing-masing saling memaafkan antara satu sama yang lain, berdamai dalam dakapan Syawal dan menziarahi sesama mereka. Bukan mudah untuk mengakui kesalahan, tetapi apabila tibanya Syawal, masing-masing bagaikan diruntun untuk merungkai keegoan
lalu saling mengaku kesalahan dan memberikan kemaafan. Inilah antara keindahan Syawal yang dihiasi dengan amal kebaikan yang sangat dituntut di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra' wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Malah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Yang bermaksud, Allah tidak menambahkan kepada seseorang hamba dengan sesuatu kemaafan melainkan kemuliaan. Sedarlah bahawa sifat pemaaf bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ia merupakan jalan menuju kemuliaan dan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Ketika mensyarahkan hadis ini, Imam An-Nawawi menyatakan bahawa hadis ini menjelaskan bahawa seseorang yang memilih untuk memaafkan, Allah akan menggantikannya dengan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan insan yang paling pemaaf. Dalam banyak peristiwa, baginda memilih untuk memaafkan walaupun baginda mampu membalas kejahatan dengan hukuman. Antaranya ketika peristiwa Fathu Makkah, baginda bukan hanya memaafkan kaum Quraisy yang selama ini menzalimi baginda dan para sahabat dengan dahsyat sekali, bahkan baginda juga membebaskan mereka semua. Maka siapa lagi yang hendak kita ikuti dan teladani, sedangkan baginda jualah sebaik-baik contoh tauladan kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam semangat Syawal, kita harus mencontohi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menangani perselisihan. Baginda sentiasa mengutamakan dialog, berlapang dada dan bersikap pemaaf dalam menyelesaikan konflik. Sikap ini bukan sahaja menjernihkan hubungan, tetapi juga menguatkan kesatuan ummah. Inilah asas masyarakat madani yang berdiri atas sikap hormat dan ihsan yang telah dilatih melalui tadbiyah Ramadan. Justru itu, marilah kita semua menjernihkan hati untuk saling memaafkan, berdamai dan saling menjaga antara satu sama yang lain. Jadikan Aidilfitri sebagai satu platform untuk kita terus memperkukuhkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita. Amalan seperti berpuasa 6 hari di bulan Syawal, memperbanyakkan sedekah dan menjaga hubungan baik sesama insan perlu juga diteruskan. Di samping itu, ingatlah saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik, sama ada di dalam maupun di luar negara. Ramai dalam kalangan mereka masih diuji dengan kemiskinan, peperangan dan penindasan. Maka dalam kegembiraan kita meraihkan Syawal ini, marilah kita mendoakan kesejahteraan mereka serta membantu mereka dengan segala kemampuan yang kita ada. Sebagai penutup, Khatib ingin tinggalkan beberapa pesanan. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruslah mendorong diri untuk berubah ke arah yang lebih baik hasil didikan sebulan Ramadan. Kedua, persaudaraan bukan sekadar hubungan sosial, tetapi merupakan ikatan akidah yang perlu dijaga dan dipelihara.
kita wajib mendamaikan antara umat Islam yang berselisih dan bertelagah, lebih-lebih lagi dalam keberkatan Syawal yang mulia ini. Dan yang ketiga, jadikan Aidilfitri sebagai medan untuk kita meneruskan nilai-nilai mulia dalam kehidupan seharian. Sedarlah Aidilfitri bukan sekadar perayaan yang bertujuan memperagakan pakaian dan hiasan yang indah, bermegah-megah dan penuh dengan kelalaian yang merugikan. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya, iaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa'lamu أن الله أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. Kaum muslimin yang didoakan kesejahteraan dalam merayakan Aidilfitri, lakukanlah kunjung-mengunjung untuk menjalin ukhuwah, silaturahim dan bermaaf-maafan. Ziarahi saudara mara dan makan taulan. Jagalah adab dan batasan-batasan dalam pergaulan. Berhiaslah dengan rapi dan cantik tanpa melanggar syariat dalam berpakaian. Sebagai ibu bapa, asuhlah anak dan cucu agar dapat mengamalkan budaya Islam yang penuh dengan nilai-nilai murni dan kesopanan. Usah leka sehingga mengabaikan solat fardu dalam keseronokan merayakan lebaran. Berkongsilah kegembiraan bersama mereka yang dirundung musibah dan ujian. Ulurkanlah bantuan kepada yang memerlukan, yang miskin, yang sakit, yang dalam kepayahan. Semoga apa yang dilakukan itu mampu mengundang kesyukuran di hati dan mengukir senyuman di bibir mereka di hari yang penuh rahmat dan keberkatan ini. Semoga Aidilfitri kali ini benar-benar menganugerahkan kita penyucian jiwa daripada segala dosa dan meraih keredaan Al-Hannan Al-Mannan. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Menikah kebahagiaan Maha Mulia Seri pada baginda yang Pertuan Agung Sultan Ibrahim, wa kadzalika kebahagiaan Maha Mulia Seri pada baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zad Sufyah.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم احفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. Wahai Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat, melaksanakan syariat, istiqamah berjamaah, mendirikan salat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama, membangunkan kehidupan yang berkat. Wahai Allah, tauhidkanlah hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulurkan sumbangan. Suburkanlah iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan juga negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصفي مبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه الثور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى 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 الله عليه وسلم
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.